Selamat pagi. Nama apa deh, Pai? Hah? Nama apa deh? Pama. Pama aku pama. Nak saya pama bapak. Berapa ada toh? Enggak mau nyekek. Subak saya ke bapak subak. 13. Nah ya uai. Oh, 13 kali 15 ke. Ya. 3 ekor. 13. Udah le. Kita lepas dia. Nak di ngeranau bini sawang. Oh, ada kau tu nengah Jadi, maya nya ngumba kiri ga nyot to. Nak tu nanya nya. Nyong agak direk ngeranau bala sidak mala, sidak iti, sidak singo. Jadi medak anyut ta majak ngeranau ranya. Nyuk kurang de jarang de nanya nya. Cita nama tu. Laban mala. Cita nama tu enggak. Nanya sikoknya. Jadi uranya nak kalau ngau beranau mala. Oke guys, selamat pagi, good morning. Bertemu lagi dalam channel saya guys, channel Apa Nyangin. Oke, di kesempatan ini saya mengucapkan selamat berpuasa kepada sahabat yang beragama Islam lah. Ini puasa berapa tak tahulah. Tapi saya mengucapkan selamat berpuasa lah. Beliau saya konten masak-masak, ada juga jalan-jalan, tapi jangan terprio lah. Gurau je guys. Okey, pagi ni saya nak tengok kuman jawai, kebun dia ada perubahan ke tak. Okey, hujan ni guys, hujan dari pagi, dari malam tadi hujan. Okey, titiut. Sudah bersih guys, kebun kuman jawai sudah bersih. Tu patah kuat tu sebab patah kaya ngambil banyak ya. Sudah bersih guys. Ni tebu itu dah buat dah. Tebu cuma thải buat ku nak ada ni. Ya, sudah bersih kebun guys. Clear dah, tak ada sampah, tak ada rumput lagi. Pus saya mah tanya ni kan. Tinggi matnya, pecah ya. Nah, itu dulu mah agak. Itu dulu. Ini nak mau kuasa tak? Ini agak. Ini bawa agak. Ai. Bapun mangan. Ngahun ini. Oh, mulai. Baru udah bersih ke ini? Betul, aku sudah. Baik. Baik, cabai lagi nih. Nya cabai saya. Ada cabai di rumah dan. Tengok guys, sudah bersih. Saya mai. Puang-puang tanya apa dia? Licin nih guys, licin. Ini separuh. Tunggu 3 hari lagi bersihlah kebun kuman Jawa ini. Air besar guys. Bawah ini pun sudah bersih. Besarnya paras tebing guys. Nya belakang tebing. Bahaya mangga tu. Bukan urat di dalam. Nak air tumeng. Dah terunjam dalam kian. Air besar guys. Besar. Sudah bersih beberapa hari. Saya tak jenguk kebun kuman Jawa ini sudah bersih kebunnya. Namanya? Udah berhatu.
Nha, cabai. Tapi dah kaya. Dulu. Dulu. Tu tahu betul baik tau. Baik ni. Mian tu umur ya. Kan tu kuah kena mantel tu salah. Ni juga. Cili ya, cili ya. Cili pedas. Sudah bersih. Kebun sayur sudah bersih, guys. Seronok tengok sudah bersih. Buah betik masak tapi tinggi, tak boleh nak ambil. Yes, kita tengok langkau manok. Sudah clear sini, guys. Dia dah buka habis. Tengok air. Besar, guys. Paras sini. Deras air. Sungai deras, guys. Itu kita nak buang nanti, tapi belum lagi lah. Tunggu selesai kot kita buang buluh. Rebung ni dah hampir nak apa tu menghempap pondok. Paras ni air. Okey guys, saya telah alihkan kayu ramuk. Ayam muda sigat. Dulu ni reban ayam dia ni, tapi dah clear kan. Tahu apa projek dia sigat lepas ni. Saya dah pindah ke sini. Ramuk tadi, guys. Okey guys, kebun sayur kemudian sudah bersih. Lepas tu reban ayam Muja Sigat pun dia dah hampir clear. Dia nak buat atas sikit kot, buat tempat baru sebab bawah terbanjir. Air pun besar, tengok guys.
air naik tinggi, tapi tak besar sangat lah, tak macam hari tu. Okey. Uban! Lama mak ngantar uban akai. Okay guys, kita dulu hari ini jangan lupa like, share, subscribe. Apa nyanyi? Bye. Kita tutup cermin. Apa cermin? Tuh kakak sudah sampai. Kakak sudah sampai. Kakak sudah sampai. Kakak sudah sampai.